Nampak. Ini. Kali ini saya nak menunjukkan bagaimanakah penyembunyian dan bagaimanakah pula cara kita untuk mendapatkan kerang-kerang di pantai. Lepas tu dia berubah lagi nanti. Nampak. Nampak. Dah agak tak nampak je. Agak sukar ditemui kerana diselaputi lumpur-lumpur yang menyeliputi di pasir. Ini penyamaran ni sahabat. Penyamaran ni sahabat ni. Nampak. Bermacam-macam teknik penyamaran yang telah dilakukan oleh kerang ini. Nampak tak? Mungkin ramai yang sudah tahu dan mungkin ramai yang tak tahu cara pencarian sebenar kerang di pantai ini. Maka jom kita saksikan pencarian kali ini di pantai. Adakah saya membawa hasil yang lumayan? Jom kita sama-sama saksikan. Jarang. Barang ada. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, bertemu kembali di dalam Saro Channel 88 second yang kedua. Okey, pada pagi hari ini alhamdulillah saya dapat turun ke pantai sahabat. Kerana baru start cuti. Pada video kali ini saya mendapat order kerang lah sahabat. Daripada sahabat-sahabat kita lah, penonton kita jugalah sahabat. Dia suruh minta tolong carikan untuk dia sebanyak 2 kilo sahaja. Tak tahulah ada lagi ke tak ada. Saya berusaha jugalah. Okeylah, jom. Cuaca kita pada hari ini tengoklah sahabat. Cantik nampak. Hitam macam nak hujan je kan. Kekerapan memang dah kerap berlaku sahabat. Dah hujung-hujung tahun lah. Okey, jom kita teruskan dengan mencari. Tadi ada kat sini tadi. Mana dah? Tu dia nampak. Besar punya sahabat. Saya dah cari dah tadi sahabat. Kan? Saya dah cari dah. Adalah dalam beberapa biji. Jom kita cari lagi. Sebab dia untuk kita nak confirm kan dia betul-betul ada. Tu susah sahabat. Nak confirm betul-betul dia ada tu payah. Jom kita teruskan dengan pencarian yang payah ni. Nampak tu. Ini you ni sahabat. Sebab dia seorang je. Dia seorang je yang menghembuskan nafas di dalam air. Kita kena perhati betul-betul. Saya ni tengah pakai kacamata Nak pakai kacamata. Kenapa sahabat nak jaga mata kita ni? Dia kalau panas terik, tangkap. Dia betul-betul tangkap Okeylah, jom. Nanti kalau dah ada nanti baru saya ikut lah. Saiz tak besar. Adalah. Dia mungkin kawasan sekeliling dia ni juga ni. Nampak? Cari lagi. Tu apa tu? Ni macam ya. Satu ni macam ya. Betul. Satu ni bukan. Ini piring Nampak? Dia akan menghembuskan nafas di dalam air. Ya. Tu dia. Di sekitar dia juga mesti ada ni. 3 Saya scan dulu. Sebab dia memang tak mudah lah pencarian ni sebenarnya. Dia kalau dah ada, dia mudah. Okey, jom. Saya nak cari dulu.
Baru okey, jom baru okey, jom. Ya, kalau dia dah redup, kita kena buka spek lah. Kalau dia tak redup, panas, kita pakai. Slow-slow je, cari je, pasti ada. Nampak ke tu? Ada kau. Tak ada kan? Wah. Besar guys. Dia baru nak landing masuk dalam. Saya dah kacau dia. Ni dia sahabat. Ini kekalahan Kalau lumpur dia macam ni, memang kalah lah sahabat. Kita kena tengok dia betul-betul, baru dapat lah. Macam ni dah tak dapat lah ni. Ni satu. Ni dia. Memang saya tak dapat lah. Dia lumpur yang jenis macam ni. Saya memang dah tak dapat lah. Tapi kalau dia hembus, saya dapat. Kalau dia tak hembus macam tadi, tak dapat. Macam ni lah. Nampak? Dia berubah kedudukan ni. Lepas tu dia berubah lagi nanti. Nampak? Berubah. Ni pun ya. Nampak? Dah agak tak nampak juga. Tapi alhamdulillah lah, saya digerakkan hati untuk tengok ke belakang. Tengok ke belakang. Ni dia. Lumpur yang tak boleh nak cakap lah. Lumpur power. Hembusan apakah ini? Bukan ni, ini si piring. Ni ya. Nampak? Yang ni ya. Ini saya tak tanam sahabat. Kerang-kerang ni semua saya tak tanam. Tanam dulu baru buat konten Tak boleh. Sini tak ada orang. Mungkin dia orang cari dah tak ada. 2 kali pergi dah tak ada dah. Alah dah. Besar. Kalau saya pun macam tu, 2 kali pergi tak ada, dah malas lah. Kalau macam ni kira ada jugalah, sahabat. Ada jugalah. Ada lagi ke ni? Aduh. Ada sahabat, tapi kita kena sabar. Okeylah, jom lanjut lagi. Tengok lagi. Okay, alright. Dia ni dah nampak macam meriah lah sahabat. Dah nampak macam meriah. Tak tahu lah kalau saya buat video dia meriah lagi ke tak. Tadi nampak kemeriahan dia sampai jalan-jalan atas sana. Pasir. Iya. Ini dah tak ada lah. Apa satu tadi ingat kan ada lagi. Alah. Ni dia. Ush. Mungkin setiap pencarian di kawasan-kawasan yang lain mungkin berbeza lah sahabat. Ini pencarian kebiasaan di pantai ni lah. Dia macam tu je. Tahi biru, kadang-kadang dia nampak, kadang-kadang dia hanya bagi
Isyarat aja. Kadang-kadang dia menyamar. Nah, ni dia. Ini penyamaran ni sahabat. Nampak apa? Penyamaran ni sebenarnya, nampak. Kita dah biasa lah. Kita tahu lah macam mana dia punya penyamaran dia. Memang kebiasaannya. Ada macam ni pun ya. Nampak tau. Ya. Ya. Macam ya tadi. Okeylah, jom kita teruskan lagi dengan pencarian kerang lumpur kita pada pagi ini. Hasil dia alhamdulillah ada. Sekarang ni kita nak cari lagi. Tadi meriah, sekarang dah tak meriah. Tak nak lah sahabat. Ini dia. Ada lagi. Contoh-contohnya. Ada lagi ke contoh-contohnya? Tak ada dah pula. Contoh-contoh yang mengatakan ada tu dah tak ada dah. Ha ni. Nampak tau. Inilah contoh-contoh dia. Bolehlah cari. Kerada dia macam ni tak nampak macam ni. Kerada dia hanya bagi badannya macam ni, nampak sahabat. Kalau yang jenis apa tu, tahi biru yang macam saya katakan dengan penyamaran-penyamaran dia, memang kita sukar lah. Kalau dia bagi badan macam tu nampak senang. Kalau dia dalam lumpur ni memang payah sikit lah. Lumpur becak. Lumpur becak Okey, jom kita teruskan lagi. Ada kau tak tahulah sahabat. Cari dulu lah. Kemunculan ni tu ni. Ni dia sahabat. Tak nampak lah, gelap gelap. Saya pun gelap jugalah sahabat. Nampak apa pusing-pusing dia. Warna biru ni pun ya juga ni, besar ni, nampak. Dia biru menyerupai ulat tapi bukan ulat. Dia menyamar, dia penyamaran dia memang power. Bukan ni, biru ulat. Sebab kita tak pakai alat kita pakai pengetahuan sahaja. Mata jalan tengok jarang. Tapi barang ada. Tapi jarang lah sahabat. Ada memang, tapi jarang. Kadang-kadang dia sukar, kadang-kadang dia mudah. Dah surut dah ni. Sampailah penuh. Sampai penuh tu. Aduh, mantap. Besar. Sebelah tu je kita jalan tadi. Kita kena jalan rapat Kalau saya lah, saya kena jalan rapat untuk apa ni, dapatkanlah keseluruhannya space. Keseluruhan space agar kita tak ketinggalan. Pusing sahabat. Lepas tu dia buka. Ni dah ada tapak. Tadi dah lalu sini.
tanda lah sahabat. Saya tanda bahawa sini saya dah lalu kat situ. Macam ni tak nampak tau sahabat. Ni hantu betul. Ni. Nampak. Ini punya ni. Ni belakang ni. Tu punya. Dia kawasan lumpur macam ni, dia susah sikit nak nampak. Allah, kaki dah krem. Kaki dah krem dah pula. Tu dia. Aduh, sakit lah. Memang iya ni. Bukan. Yang tu pun bukan. Dia banyak pada bukan lah. Ini ya kot. Bukan. Dia lebih banyak kepada bukan daripada ya. Hembusan. Kenapa ni tak nampak? Ada. Ni pun ada. Boleh dah sahabat. Nak kata ada sangat pun dia tak ada juga. Nak kata tak ada pun dia ada. Sekejap je kan. Jadi saya dah campak lah. Lepas tu saya kutip lagi. Okey, boleh saya pusing cari sebelah sini dulu. Tengok macam mana. Kalau tak ada kita pusing lagi pergi sebelah sana. Kat sini tadi padu kan. Kita asyik jumpa. Nah ni. Biru ni. Kalau biru macam ni besar. Okey, dah tak ada pusing lagi. Kerana kita dah sampai tapak saya tadi. Macam ya. Ada lagi. Kerang lumpur. Ada lagi. Ini pun ada satu. Bukan lah. Ada prank lah. Bukan lah. Ni. Besar. Tapak saya juga tadi. Tak nampak. Itulah. Kadang-kadang kita bukan nampak sangat pun. Ini cari kerang lumpur sahabat. Kawasan ni lumpur ni. Lumpur becak. Okeylah sahabat. Saya dah selesai dah. Hasil dia ada jugalah sahabat. Itu dia. Hasil dia memang ada. Tapi tak banyak lah sahabat. Ini tak fokus lah. Sebab dia saya nak pasang pukat ketam sahabat. Jom kita tengok hasilnya. Saya nak cuci dulu. Nanti tengok macam mana. Okeylah sahabat. Ni dia hasil saya. Alhamdulillah. Syukur rezeki Allah ya sahabat. Ada jugalah. Saya je. Besar juga sahabat. Kan? Besar. Alhamdulillah lah. Syukurlah ada jugalah rezeki. Ini anggaran dalam. Ini ada dalam 2 kilo lah. 2 kilo ke 3 kilo lah. Macam tu lah sahabat. Ada jugalah hasil untuk yang order. Alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Saru Channel 88 second. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur ada jugalah rezeki. Saya nak pasang buka ketemu sahabat. Mantap, aduh.